Belimbang, terung belimbang, terung pipit, terung Belanda, macam-macam lah. Betul ke belimbang? Betul kot. Macam-macam nama. Ini kan masa saya jumpa dekat pasar raya. Dahsyat. 400 gram RM12. Ada yang 200 gram RM10. Ada yang RM12. Tengok harga tak menentu. Sebab apa susah? Tak ada orang komersialkan kau-kau. Asyik dia kau-kau. Komersial kau-kau tak ada. Ini ada satu rahsia. Kontes abang Saleh nak tunjuk tak boleh walaupun ada sebab bulan puasa. Ambil ni yang muda. Petik macam ni yang muda ni. Petik pakai gunting lah abang Saleh nak tunjuk lah. Ni bismillahirrahmanirrahim. Ambil 3 biji. Kunyah. Ambil akar seruntun. Gigit makan. InsyaAllah langsung tak pahit. Selalu kita dengar amalkan akar seruntun. Pahit na'udzubillah, macam mana nak makan? Makan 3 biji dia ni ataupun sebiji. Makan kunyah dia dulu. Mentah Ambil akar seruntun. Gigit macam kita makan kerupuk. Tak pahit. Cuba. Kalau kata abang Saleh tipu, cuba. Okay? Bye-bye.